perundangan yang sangat fundamental yang didakwa menjadi macam perisai kutub kemanusiaan. Apa yang menarik menurut sumber ialah fitrah. Dokumen ini terangkan fitrah sebagai melalui beberapa kali cuma satu tindakan terhadap ancaman kesihatan ataupun adakah ia sebenarnya langkah pertama ke arah agenda yang jauh lebih besar? Inilah soalan pokok yang akan kita cuba fahami hari ini. Hijau utamanya begini, fungsi sebenar di sini kata dia adalah untuk merealisasikan. Maksudnya, ia bertujuan untuk merealisasi badan bagi apa yang kita anggap boleh diterima. Perkara-perkara yang dulu kita rasa melampaunya perlahan-lahan dijadikan perkara biasa sebahagian daripada norma baharu. Jom kita fahamkan dulu istilah normalisasi pandemik ini. Menurut hujah ini, ia adalah satu proses di mana naratif krisis yang diulang
kemudian digunakan untuk membentuk psikologi juga. Pemahaman wasi dan biasa yang digunakan oleh pihak berkuasa mula nampak macam benda yang patut dibuat, perlu untuk kebaikan. Okey, sekarang macam mana proses normalisasi dikatakan berfungsi sebagai jabatan? Jabatan ke mana? Ke satu matlamat yang lebih besar yang dikenali sebagai the Great Reset. Pentingnya berasas pada dunia sebagai Klaus Schwab sering dijadikan rujukan. Perkataan yang selalu digariskan di sini ialah peluang dan menetapkan semula atau reset. Bagi menganalisis naratif ini, ayat ini seolah-olah memberi isyarat bahawa krisis ini memang dilihat sebagai satu pembangkit untuk perubahan sistem yang besar-besaran. Jadi, apa sebenarnya The Great Reset ini? Mengikut definisi rasminya, ia adalah satu inisiatif untuk menyusun semua aspek masyarakat dan ekonomi. Modal yang dicadangkan, kapitalisme pihak berkepentingan, di mana syarikat-syarikat korporat gergasi akan diberi peranan sebagai pemegang amanah masyarakat dengan kerjasama kerajaan. Dan ini adalah poin yang sangat penting dalam hujah ini. Reset yang sebenar katanya tak bermula dengan sistem kewangan atau ekonomi. Tak, ia bermula dalam minda. Okay. Mana aku tidur? Kena restriction ke dah? Oh, cik. Pin approve. Kena restriction.
Okay. Aduh. Assalamualaikum. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okay, malam ni kita sambung saya nak kongsi tentang 7 step perisai perundangan. Okay, korang nampak tak? Saya kena suspend, kena restriction tadi. Okay, hai, Assalamualaikum Tuan Pijan, Tuan Safizal. Okay, so sebelum tu saya nak share secara ringkas lah, kita ulang balik apa 7 step perisai perundangan kita. Okay. 7 step perisai perundangan kita. Step pertama, kita start dengan report polis tahun 2021. Okay, sekejap. Okay. Nampak tak? Okay, step pertama, kita buat report polis berkenaan perkara 149 lah, ancaman keganasan kontrak sosial negara. Okay, report polis step pertama. Okay, boleh tengok ni. Okay, report polis step pertama. Okay, step pertama kita buat report polis. Ramai ribuan rakyat Malaysia buat report polis step pertama ni. Okay, kita masuk semua fakta berkenaan bioterrorism ni daripada tahun 2021 lagi berkenaan mata wang, perolehan mata wang dan juga isu vaksin, digital ID, vaksin pasport apa semua kita masuk masa tahun 2021 lagi. Okay. Okay. Itu semua dalam report polis tu. Asas kita buat report polis tu atas sebab mempercayai Seksyen 26 dan juga Seksyen 52 Kanun Keseksaan. So ramai-ramai sebab percaya ini adalah satu ancaman keselamatan kepada diri dan negara. So ramai-ramai buat report polis. So kita bukan buat tuduhan, tapi kita buat kita minta pihak berkuasa siasat lah. Okay. So masa tu pandemik dan darurat. Macam mana nak buat? Macam mana nak buktikan benda ni adalah satu jenayah? Dia ada dua elemen. Satu, kita nak kena buktikan dia punya niat dia. Yang kedua, kena buktikan dia punya perbuatan jenayah tu lah. So first, untuk buktikan niat kerajaan buat pandemik ni adalah pandemik betul ke tak. So kita hantar, step kedua kita hantar notis kepada KKM. Okay, step kedua. Step kedua, kita hantar notis untuk buktikan ini bukan sains tapi pseudoscience. Okay, hantar notis minta bukti jangkitan virus, pengasingan reverse and cause postulate bawah menurut elemen Akta 342 lah semalam kita bincangkan. Okay,
Lepas tu sampai hingga kini tak ada feedback daripada KKM berkenaan bukti jangkitan virus COVID-19 tu. Okay. Dan benda tu pun memang terbukti memang virus COVID tu bukan virus yang betul. Dia adalah virus makmal. Sebab tu kita file action step 6, file action ke mahkamah. Bila kita dapat bukti virus tu bukan virus yang betul, adalah virus makmal daripada US COVID-19 report pada Disember 2024. So tu yang kita masuk step 6 tu kan. So step ketiga bila dah tak ada feedback, tu yang kita buat report polis yang kedua. Betul lah claim kita bioterrorism. Okay, nampak? Terbalik. So report polis yang kedua tu kita nak declare lah. Declare yang ini adalah satu ancaman keganasan. Betul lah apa yang kita claim dalam report polis step pertama rakyat Malaysia buat. So pandemik ni bukan pandemik yang betul. Ia adalah satu bioterrorism. So darurat pun tak perlu patuh lah. Sebab kita dapat buktikan itu hanyalah pseudosign. Bukan. Sebab KKM tak dapat bebanan tu atas KKM lah. Kan. Bawa akta keterangan bebanan tu atas dia. Sebab dia yang declare pandemik. Declare yang benda ni wabak. Bawa akta 342 dia tak memenuhi elemen wabak pun. Sebab tak boleh bagi bukti jangkitan virus. So bukan pandemik yang betul. Kita guna strategi perundangan. So claim ni ia adalah satu pandemik. So yang step keempat. Step keempat ni civil disobedient lah. So kita start lah gerak bila dalam darurat. Banyak benda yang terbatas kan. Ada yang kena tahan dekat ward. Ada yang macam-macam lah. Yang kena ditekan. Suruh ambil vaksin. Pakai mask. Tak dihalang daripada pergerakan kan. PKP kan. So kita buat civil disobedience serah statutory notice yang versi yang pertama SN 1.0. Okay. Step keempat. Step keempat ni Step keempat kita serve SN. So ribuan rakyat Malaysia yang buat perisai perundangan ni bebas mengamalkan hak asasi manusia di bawah perlembagaan. Tak perlu patuh pada undang-undang darurat. So step kelima adalah gerakan ekonomi bersama. So step 5 ni dia luas lah. Dia berkenaan sistem ekonomi mutualism. Mutualism stakeholder, dia sistem ekonomi yang persediaan kita untuk berhadapan dengan sistem ekonomi baru stakeholder capitalism tu. Kan? Dia punca je stakeholder capitalism lah dan peralihan mata wang daripada fiat money kepada mata wang biologi, CBDC, digital currency kan. So kita buat persediaan tu lah. Ekonomi bersama ni dia bina community lah. Dia start daripada tahun 2023. So ahli-ahli yang buat perisai perundangan ni ada yang sign intentional community. So kita mula daripada situlah. Lepas tu kita buat time bank. Lepas tu kepada akhirnya kepada LETS, mata wang LETS rata kan. Lepas tu kita tubuh koperasi ekonomi bersama dan sekarang aktiviti ekonomi bersama adalah usaha sama bersama plaintiff, gerakan bersama plaintiff, joint venture plaintiff lah, JV plaintiff. Itu adalah sistem ekonomi bersama lah, mutualism ekonomi. Tu step 5. Lepas tu step 6, tadi saya cakap kan, tindakan mahkamah dan report polis step 6. Okay, gerakan jawatan kuasa perundangan. So kita proses pengumpulan bukti lah, jadi lengkap lah bila file kes ke mahkamah daripada series of evidence yang kita kumpul, circumstantial evidence yang kita kumpul daripada tahun 2021, step 1 sampai step 5 tu.
Kita rekodkan semua bukti tu. Tujuan kita file kes ke mahkamah, satu, nak rekodkan bukti berkenaan bioterrorism ni, series of evidence daripada tahun 2021, step 1, 2, 3, 4, 5. So, lepas tu, yang keduanya, tujuan kita file kes ke mahkamah ni adalah untuk awareness lah, educate mahkamah. Yang dulu kita buat report polis, satu ialah nak rekod bukti dalam dokumen rasmi kerajaan, itu report polis. Dan dalam masa yang sama kita nak educate pihak berkuasa. Ini adalah satu ancaman keganasan terhadap manusia, ancaman keselamatan kepada negara, kepada pegawai kerajaan, jabatan-jabatan dan report polis. Sekarang kita nak educate jabatan kehakiman. Ini adalah satu ancaman keganasan. So kita file action tu macam kita serve SN lah dekat badan kehakiman kan. So ini adalah satu ancaman keganasan. So minta semua pihak kerajaan kembali patuh kepada perlembagaan, menjaga hak asasi rakyat, kembali patuh kepada amanah sebagai pemimpin kerajaan, untuk menjaga hak asasi manusia, hak asasi rakyat Malaysia menurut perlembagaan perkara 43/6. Okey, yang ketujuh, parallel government lah, persediaan menghadapi ancaman. So ini mahkamah rakyat lah, step 7, mahkamah rakyat. Okey, itu secara gambaran keseluruhan lah. Apa yang mana baru join, itu adalah 7 step perisai perundangan kita yang dah lengkap dah. Dan yang step 7 tu, bila start gerakan civil disobedient daripada plaintiff, serahan SN 2.0, itu adalah gerakan mahkamah rakyat lah. So mereka semua adalah sukarelawan mahkamah rakyat. Okay, bila dia serve SN, kita bukan nak menyerang, kita bukan nak menuduh, buat satu tindakan yang menentang ataupun menuduh kerajaan salah ke apa. Kita, macam saya cakap sebelum ni lah kan, kita macam analogi, kita rakyat Malaysia ni duduk dalam sebuah rumah yang sedang analogi asap dengan api kan. So yang rakyat plaintiff ni yang buat tindakan perisai perundangan ni, duduk dalam, kita sama-sama, semua rakyat Malaysia duduk dalam satu rumah yang sama. Negara ni macam rumah lah kan. Kita nampak rumah kita ni tengah keluar asap berkepul-kepul banyak kan. So tindakan rakyat kita sebagai penduduk dalam rumah ni. So tindakannya kita pergi panggil bomba kan, siasat apa benda asap keluar ni, bom nak meletup ke, kebakaran ke kan. Hai Puan Husnul, Tuan Arayan, Puan Arbaya, terima kasih join. Okay. So bila bila asap dah keluar, so kita buat report polis tu, kita bagi tahu, tu nak educate, bagi awareness. Kita serve SN pun kita bukan nak bergaduh, kita nak serang, tapi dalam masa yang sama kita nak melindungi diri kita lah. Macam rumah tengah berasap, kita nak melindungi diri kita sebagai rakyat Malaysia ni, penduduk rumah, negara ni macam rumah. Kita tak nak lah negara kita, rumah kita terbakar ke meletup ke kan. So kita serve SN tu, kita file tindakan mahkamah, kita nak educate jabatan kehakiman, educate jabatan-jabatan. Kita serve semua. Bukan kita nak tunjuk kita ni hebat kan, berjaya ni. Kita share tu supaya rakyat Malaysia semua setiap rakyat Malaysia ni bertanggungjawab. Kita duduk dalam rumah yang sama. Kan, spesies manusia dah nak pupus.
Kita nak maklum yang tu. Sebab ada yang tak tahu apa benda. Ada yang masih duk ingat pasal isu vaksin saja. Ini bukan pasal isu vaksin semata-mata. Itu hanya minor issue. Digital ID apa semua. Isu yang utama adalah Great Reset. New World Order. Okay. Negara dah dirampas secara halus melalui dasar negara dan juga pindaan undang-undang dan keputusan mahkamah lah kan. So daripada keputusan mahkamah telah mengubah struktur negara daripada constitutional supremacy kepada parliamentary supremacy. Untuk makluman anda, apa maksud constitutional supremacy? Constitutional supremacy maknanya supremacy, supreme kan, yang paling tertinggi, yang paling hebat, yang paling inilah kan, tinggi. Constitutional adalah perlembagaan. So negara kita ni, struktur negara kita ni adalah perlembagaan yang paling tertinggi. Apa-apa pun perlembagaan yang paling tertinggi. Perkara 4/1 perlembagaan. Ia adalah perlembagaan ni kontrak sosial, kontrak antara kerajaan pemimpin dengan rakyat. Kan? Kerajaan ni jadi pemimpin atas kuasa tu datang daripada mandat rakyat. Rakyat ni bagi amanah kepada dia. Law of trust. Kita bagi amanah kepada pemimpin ni, sebab tu depa bila nak jadi pemimpin tu dia kena ikrar sumpah kan untuk jadi pemimpin. So ikrar sumpah tu untuk jaga perlembagaan. So apa-apa undang-undang, peraturan ke tak boleh melanggar perkara 41. Tak boleh ultravirus perlembagaan. Okey, itu dah unconstitutional. Okey, tapi ini nampak macam mana sesebuah negara dirampas secara halus, dijajah secara halus. Kalau dulu angkat senjata, perang, bawa kereta kebal, tawan, tembak semua kan. Tapi sekarang ni dia punya bentuk penjajahan dan peperangannya adalah dengan undang-undang dan dasar negara. So kita tak nampak secara halus. Kita duk nampak bila lah nak tunggu kereta kebal datang, macam Palestin, macam Iran, Iraq apa semua kan. Tapi sebenarnya semua negara sedang dirampas secara senyap. Great Reset tu maksudnya World War III lah, 2021 lagi. Bila mula tahun 2021 lagi, bila start pandemik tu dah start dah World War III. Okay, constitutional supremacy, perlembagaan yang paling tertinggi. Okay, apa-apa yang melanggar perlembagaan itu struktur negara kita. Okay, lepas tu apa maksud parliamentary supremacy pula? Parliamentary supremacy ni maksudnya parlimen yang paling tertinggi. Struktur negara parliamentary ni adalah struktur negara yang struktur pemerintahan komunis lah. Maknanya tak ada check and balance. Dia absolute power. Kalau kerajaan buat apa pun tak boleh pertikaikan apa-apa. Tak boleh disemak. Itu parlimen. So parlimen buat undang-undang apa-apa, eksekutif buat apa pun, badan kehakiman tak boleh semak. Rakyat tak boleh semak lah apa yang kerajaan buat. Dia buat undang-undang diktator macam mana. Macam diktator lah kan. Undang apa pun kerajaan rakyat tak boleh nak semak, tak ada check and balance. Itu struktur negara parliamentary supremacy. Okey, struktur pemerintahan komunis lah. Faham tak? So macam mana struktur pemerintahan, model pemerintahan komunis ni, semua negara One World Order ikut. Daripada dasar negara tu, dasar luar diimport masuk jadi dasar negara, dasar 4IR dengan resetting Malaysia, semua sama aja. So kerajaan tu dah keruntuhan kontrak sosial negara secara halus. Kita tak nampak perlembagaan masih ada kan, mahkamah masih ada, tapi fungsi dia dimatikan. Hak asasi manusia dihapuskan secara halus. So kita nak kata okey, kami masih ada perkara 5 hak asasi, kebebasan.
benda tu memang ada, tapi nak apply tu dia disekat dengan pindaan-pindaan undang-undang. 3,000 pindaan undang-undang dipinda dan dasar negara dilaksanakan. So ini yang menyekat hak asasi rakyat. Okey, itu yang kata struktur negara berubah jadi pemerintahan komunis tu. Jadi parliamentary supremacy. Melalui kes mahkamah, dia masukkan ouster clause dalam akta. Macam contoh kes yang Maria Chin tu, dalam akta immigration, dia ada ouster clause. Ouster clause tu maksudnya klausa yang menghalang sesuatu dasar disemak, kan, atau peruntukan undang-undang yang ada sekian-sekian, dia ada syarat tertentu yang tak boleh disemak. Semak boleh, tapi untuk perkara tertentu saja, untuk contoh bahagian administratif saja, tak boleh semak. Okey, itu yang menghalangnya. So keputusan Mahkamah Federal Court ni dia ada dua blok lah. Satu majoriti hakim dan minoriti hakim ni tak bersetuju lah dengan keputusan ni. Dia dah kira unconstitutional lah ouster clause ni. So ini yang sebab dia mengubah struktur negara terus, kan. So kita pakai kes ni untuk bawa kes kita supaya kalau boleh sampai ke federal court lah, kalau boleh, sebab kita nak ubah akta. Kalau nak mengubah akta, nak pindah akta, benda ni kena buat dekat federal court. So kes kita sekarang ni di peringkat Mahkamah Rayuan. So kita kita macam saya cakap awal, kan, kita file kes ke mahkamah ni bukan untuk kita minta kasihan ke apa. Benda ni rakyat dah tahu. Benda ni adalah satu ancaman keganasan. Pengganas lah yang take over negara, kan. So kita berharap kerajaan dia dah kerajaan even raja, kan, dia dah dimatikan secara halus melalui dasar negara. Jadi rakyat lah kena bangkit. Rakyat sebagai beneficiary dalam sebuah kontrak sosial negara ni. So bila dah sedar, bangkit, setiap individu tu adalah tanggungjawab untuk kita pertahankan negara. Macam zaman tok nenek moyang kita angkat senjata dengan macam perang, kan. Negara dijajah. So kita tahankan negara, mempertahankan diri kita daripada dijajah. Bukan saja negara, diri kita sendiri sebagai manusia dijajah. Kita punya fitrah badan nak dikawal secara totalitarian. Ubah fitrah kita jadi cDNA, kan, jadi transhuman lah. Okay. So tu so malam ni saya nak bentangkan pasal step ketiga. Ulas pasal step ketiga lah. Macam mana sesebuah macam mana negara kita ni boleh jadi Great Reset, boleh jadi dirampas secara halus. Okey. Sebelum tu kita tengok video ni. Okey, saya nak anda tengok video ni. So kalau tak faham boleh komen, kan. Nak tanya apa-apa boleh komen. Okey. Nampak tak? Tadi saya buka macam ni, saya kena restriction. Sebab tu kena tunjuk muka. Cara kita memandang Okey, kita start daripada awal. Ini daripada Hujahan Peguam lah video ni kita buat. Baiklah, jom kita mulakan kupasan kali ini dengan satu perkara penting. Apa yang akan kita rungkai bukanlah tentang satu kejadian tunggal, tapi tentang satu proses. Kita akan telusuri satu hujah yang mendakwa pandemik ni bukanlah sekadar krisis kesihatan, tapi satu alat yang dirancang untuk mengubah masyarakat dan undang-undang di peringkat global. Jadi, persoalan utamanya macam ni lah. Adakah semua yang kita lalui beberapa tahun ni cuma satu tindak balas biasa terhadap ancaman kesihatan? Ataupun adakah ia sebenarnya langkah pertama ke arah agenda yang jauh lebih besar? Inilah soalan pokok yang akan kita cuba fahami hari ini.
Hujah utamanya begini, fungsi sebenar krisis ini, katanya, adalah untuk menormalisasikan. Maksudnya, ia bertujuan untuk mengalihkan garisan sempadan bagi apa yang kita anggap boleh diterima. Perkara-perkara yang dulu kita rasa, melampaunya, perlahan-lahan dijadikan perkara biasa sebahagian daripada norma baharu. Jom kita fahamkan dulu istilah normalisasi pandemik ni. Menurut hujah ini, ia adalah satu proses di mana naratif krisis yang diulang-ulang, cerita pasal darurat, ancaman kesihatan, kes harian digunakan untuk membentuk psikologi kita. Lama-kelamaan, kuasa luar biasa dan kawalan ketat yang digunakan oleh pihak berkuasa mula nampak macam benda yang patut dibuat, malah perlu untuk kebaikan semua. Okey. Sekarang, macam mana proses normalisasi ni dikatakan berfungsi sebagai jambatan? Jambatan ke mana? Ke satu matlamat yang lebih besar yang dikenali sebagai The Great Reset. Petikan ini daripada pengasas Forum Ekonomi Dunia sendiri, Klaus Schwab, sering dijadikan rujukan. Okay, nampak kan? Macam mana musuh kita, tentera Great Reset ni, gerakan anti manusia ni, mereka normalisasikan ketakutan rakyat satu dunia. Macam mana nak bagi setiap rakyat satu dunia ni menerima agenda transhuman ni. So inilah dia buat pandemik. Dia create ketakutan. So ketakutan dan kepatuhan lah melalui pandemik. Okay. Kataan yang selalu digariskan di sini ialah peluang dan menetapkan semula atau reset. Bagi penganalisis naratif ini, ayat ini seolah-olah memberi isyarat bahawa krisis ini memang dilihat sebagai satu pemangkin untuk perubahan sistem yang besar-besaran. Jadi, apa sebenarnya The Great Reset ni? Mengikut definisi rasminya, ia adalah satu inisiatif untuk menyusun semua aspek masyarakat dan ekonomi. Modal yang dicadangkan, kapitalisme pihak berkepentingan di mana syarikat-syarikat korporat gergasi akan diberi peranan sebagai pemegang amanah masyarakat dengan kerjasama kerajaan. Dan ini adalah poin yang sangat penting dalam hujah ini. Riset yang sebenar, katanya, tak bermula dengan sistem kewangan atau ekonomi. Tak. Ia bermula dalam minda kita. Ia satu riset psikologi. Cara kita memandang erti kebebasan, hak kita ke atas badan sendiri, cara kita tafsir risiko dan tahap ketaatan kita kepada pihak berkuasa, semua ni kena diubah dulu. Seterusnya, jom kita tengok dengan lebih dekat mekanisme apa yang didakwa sedang dibina untuk mengukuhkan kuasa dan pengawasan di bawah sistem yang baru ni. Menurut hujah ini, untuk membolehkan satu peralihan kuasa global, anda perlukan satu rangka kerja undang-undang antarabangsa yang baru. Dan di sinilah nama-nama seperti WH, Perjanjian Pandemik dan pindaan IHR sering disebut sebagai instrumen yang didakwa akan memusatkan kuasa membuat keputusan. Salah satu konsep teras dalam rangka kerja ini ialah One Health. Dengar macam bagus kan? Ia satu pendekatan untuk melihat kesihatan manusia, haiwan dan alam sekitar ni sebagai satu sistem yang saling berkait rapat. Tapi kritikan yang dibangkitkan ialah pendekatan ini meluaskan definisi kesihatan tu jadi sangat-sangat luas. Bila apa-apa sahaja dari pelepasan karbon sampailah cara kita bertani boleh dianggap isu kesihatan, maka skop kesihatan awam jadi tak terhad. Hujah ini mendakwa inilah yang membuka pintu kepada pengawasan dan kawalan ke atas hampir semua aspek hidup kita atas nama menjaga kesihatan planet. Isunya bukan lagi pasal penyakit tapi pasal kuasa. Sistem pemerintahan yang dikatakan lahir dari sini dikenali sebagai teknokrat. Senang cerita, ia adalah satu sistem di mana keputusan-keputusan penting negara tidak lagi dibuat oleh ahli politik yang kita pilih. Sebaliknya, oleh jawatan kuasa pakar teknikal, saintis dan birokrat yang tidak dipilih. Keputusan dibuat berdasarkan model data dan ramalan, bukan lagi prinsip undang-undang atau suara rakyat. Dan model ekonominya pula dikenali sebagai kapitalisme pengawasan. Dalam sistem ni, emas hitam yang baru bukannya minyak, tapi data pribadi kita. Setiap pergerakan kita, setiap klik kita, data kesihatan, tingkah laku kita, semuanya dikumpul, dianalisis dan dijadikan duit. Kita bukan lagi pelanggan, kita dah jadi bahan mentah.
Sebagai contoh yang sering disebut dalam naratif ini, pindaan undang-undang di Malaysia dilihat sebagai langkah ke arah ini. Definisi data biometrik dikatakan telah diperluaskan. Ia bukan lagi sekadar cap jari atau imbasan mata, tapi kini merangkumi ciri fisiologi dan juga tingkah laku. Hujah yang dikemukakan ialah ini adalah langkah persediaan untuk Internet of Bodies, satu rangkaian di mana tubuh kita sendiri menjadi sebahagian daripada jaringan data. Baiklah, sekarang kita akan bergerak ke fasa yang mungkin paling jauh dan kontroversial dalam hujah ini, iaitu bagaimana semua ini dikatakan membuka jalan kepada agenda transhumanism. Kita lihat sekali lagi petikan daripada Klaus Schwab. Beliau kata teknologi baru bukan setakat akan mengubah apa yang kita lakukan, tapi siapa diri kita. Ayat siapa diri kita inilah yang sering ditafsirkan sebagai merujuk kepada perubahan yang fundamental kepada biologi dan identiti kita sebagai manusia. Jadi, apa itu transhumanism? Ia satu falsafah yang memperjuangkan penggunaan teknologi canggih, kejuruteraan genetik, chip dalam otak, nanoteknologi untuk mengatasi had biologi kita. Dalam pandangan ini, fitrah manusia bukanlah sesuatu yang tetap. Ia adalah satu kerja dalam proses yang boleh dan patut dipertingkatkan untuk menjadi pasca manusia. Dan di sinilah semua elemen tadi bersatu. Menurut hujah ini, apabila badan kita sudah pun dilabel sebagai risiko biologi yang perlu diurus dan pada masa yang sama sebagai aset data yang boleh dituai, maka pintu akan terbuka luas. Sebarang campur tangan teknologi secara langsung ke dalam badan kita akan jadi lebih mudah untuk dinormalisasikan. Atas alasan apa? Sudah tentulah atas nama keselamatan dan kesihatan. Jadi, kalau kita nak rumuskan aliran logik dalam naratif ni, ia berjalan macam ni. Mula-mula, normalisasi pandemik untuk ubah psikologi kita. Kemudian, ini membuka jalan untuk penyusunan semula undang-undang di peringkat global. Seterusnya, ia membolehkan peralihan ekonomi kepada kapitalisme pengawasan. Dan akhirnya, ia didakwa menuju ke fasa transhumanism di mana teknologi dan biologi manusia mula bersatu. Okay. Kan? First, they create ketakutan melalui pandemic. First step. Lepas tu, bila dah takut, macam mana nak create kepatuhan, arahan. So, they create undang-undang lah. Kan? Step kedua. Okay? So, yang pandemic, bila perjanjian WHO apa semua ni, ini semua dekat sini lah. So, macam mana dia control semua negara patuh one world order. So dia great reset, dia runtuhkan semua kontrak sosial semua negara, perlembagaan di kontrak sosial diruntuh. So ini sebelum sesuatu perjanjian global ditandatangani, undang-undang domestik dia get ready lah. Sesebuah domestik ni maknanya undang-undang dalam negara lah, dipinda untuk sesuaikan dengan perjanjian global, perjanjian WHO. Okay. So ini dah diperbuat 3,000 pindaan undang-undang. So step ketiga, peralihan sistem ekonomi lah. Ekonomi kapitalis. Pengawasan menukar data biometrik jadi ekonomi. Sebab apa diperlukan data biometrik tu? Sebab dia peralihan mata wang lah, sistem mata wang daripada fiat money, kan? Fiat money kepada digital currency. So macam mana dia nak control digital currency ni? Dia centralize lah. CBDC. So bila dia centralize, satu lagi dia patentkan setiap rakyat dalam dunia ni jadi cDNA. DNA yang boleh dipatentkan, dia boleh control aktiviti setiap manusia melalui data biometrik. Sebab tu kita bawa akta pendaftaran. Akta pendaftaran ni paling akta ibu lah, kan, berkenaan kerakyatan. Okay, macam mana dia hack sesebuah negara, macam mana dia take over rakyat sesebuah negara melalui kerakyatan, isu kerakyatan. Dia ambil semua rakyat ni jadi rakyat dia. Okay, sebab tu kalau anda diam, anda telah bersetuju menjadi rakyat Republik Digital.
rakyat kedaulatan AI yang paling tertinggi. Okay. So kita ni yang mana yang file tindakan class action ni, tujuan dia kita nak buktikan lah kita ni adalah subjek rakyat subjek dalam sesuatu kontrak sosial ni. Subjek dia adalah manusia tu sendirilah, manusia semula jadi. Kan? Kita bukan transhuman. Kita tak pernah pun bagi, rakyat tak pernah pun bagi persetujuan kepada kerajaan untuk ubah kita jadi, untuk ambil data biometrik kita. Ini semua kita tak pernah dapat mandat rakyat pun. So dekat mana kita nak cakap benda ni? Dekat mana kita nak buktikan yang kita tak pernah, rakyat tak pernah bersetuju pun? Dekat mana? So sebab tu kita collect bukti, series of evidence berkenaan ancaman keganasan ni, perkara 149 daripada tahun 2021. Step 1, step 2, step 3 sampailah ke step 6 dengan 7. Kita file action, bukti tu kita record dalam keputusan mahkamah, dalam case law report. Okay. Sebab tu yang mana jadi plaintiff, kita keluarkan satu notis kecemasan SN 2.0. Kita dah gerakkan mahkamah rakyat lah tu. Bila anda plaintiff, anda adalah sukarelawan mahkamah rakyat. Sebab mahkamah rakyat ni dia bukan macam mahkamah yang kita tengok ni mesti ada bangunan, kan? Ada satu institusi berdaftar ke apa. Dia adalah kebangkitan rakyat. Rakyat dah sedar ini adalah kerajaan dah tak ada. Kerajaan yang ada ni dia buat undang-undang bukan atas kapasiti. Kerajaan yang sebenar dia adalah kerajaan yang telah dikuasai oleh kuasa luar. Dikuasai oleh penganas lah, kan? So bukan kerajaan kita tapi kerajaan penganas. So kita melalui hujahan lah. Kita bukan, apa yang kita bentangkan ni adalah daripada kes kita sendiri. Jadi kita serve SN, kita nak educate, kita nak maklum. Ini adalah satu ancaman kepada keselamatan negara. Kan? Kalau dulu macam mana kita nak pertahankan melalui senjata tu, nenek moyang kita pertahankan. Negara ni tak boleh dirampas. Macam itulah apa yang kita buat. Kita gerak, kita serve SN tu. Kita nak educate kepada mana pihak. Nak bagi dia sedar. Sebab kalau tidak nak kena explain, nak hujah sendiri kan. So peguam hujah komplit dah dengan sekeping kertas tu. Itu adalah hujahan yang lengkap. Kalau dulu sebelum hujahan finalize hujahan peguam, yang mana yang saya prepare surat cover letter, lepas tu nak kena bawa banyak yang kena photostat kan. Tu masa tu hujan tak lengkap. So sekarang bila peguam Adam dah keluarkan SN 2.0, semua hujan tu dah bukti. Bila dia serve notis kecemasan ni bawah perkara bawah section 130K, betul Pak Husno, ramai rakyat masih tak sedar. So kita kena educate lah, kan? Dalam masa yang sama kita melindungi diri kita. Educate melalui serve SN 2.0. Okay. Nak bagi tahu ini adalah agenda transhuman, 500 vaksin semua tu kita serve melalui SN 2.0. Kalau tak melalui, siapa yang belum jadi, yang join ni yang belum jadi plaintiff, kalau anda bukan plaintiff nak buat macam kita buat, nanti anda akan kena macam-macam, bawa akta kan, ketidakpatuhan arahan, kena bawa akta hasutan, macam-macam kan. Kena censorship, bila start pandemic treaty sign lagilah berlaku kekerasan kan. So nak educate, nak pertahankan diri, pertahankan negara, caranya melalui saluran menjadi plaintiff class action. Nak jadi sukarelawan mahkamah rakyat, so kena jadi plaintiff dulu, baru boleh serve SN. Serve SN ni adalah tugas mahkamah sukarelawan mahkamah rakyat lah. Itu ada gerakan mahkamah rakyat. First step ke mahkamah rakyat, kita bukan bicarakan kes lagi. Okay? Kita masih semua plaintiff juri-juri mahkamah rakyat ni masih dalam peringkat educate lah. Belum jadi peringkat hakim. Jadi kita dalam fasa educate. So sebuah macam
mana-mana sistem pun dia akan start dengan sekolah dulu kan. Kena educate. Maknanya kena educate dulu berkenaan ancaman keganasan ni melalui kita kata banyak sangat tengok movie cerita Marvel. Okay. Ini dah bukan teori lah. Kalau kata ada yang cakap tu movie cerita Marvel tu, itu dia kata teori lah kan. Teori konspirasi. Ini bukan teori lagi. Ini adalah fakta yang ada dalam akta, ada dalam dasar negara. Kan? Macam mana boleh jadi teori? Sebab tu kita tak fokus sangat benda-benda yang benda yang teori lah. Kita cerita benda yang fakta. Kan? Kena ban satu grup masak. Sebab share tentang transhumans. Itulah macam pelik kan? Dia analogi asap dengan api ni. Kita ni gerakan yang sedang memadamkan asap lah. Sedang memadamkan api kan. Tapi kita pula dikatakan musuh negara. Dikatakan musuh mereka. Bila kita nak selamatkan rumah kita ni. Kan? Negara kita. Yang tempat tinggal kita. Tapi penduduk dalam rumah tu berhabis-habisan menentang kita yang sedang memadamkan api ni. Kalau kita cerita pasal Great Reset, transhuman je, terus mereka kata saya kata kita ada bukti mahkamah, kamu pun ada, terus kena ban. Sebab nampak tak admin tu memihak kepada siapa kan, kata melawan musuh yang satu, New World Order. Macam mana musuh pun mereka tak kenal kan. So ni menyerang sama-sama rakan seperjuangan. Patutnya kebenaran ni tak patut disembunyikan. Tak kisahlah, kita bukan sebar ni untuk join. Kalau tak nak join, sebar kan. Benda ni kena beritahu kita ni, spesies manusia ni dah pupus. Dah nak pupus. Kan? Semua nak dipatentkan jadi GMO. Nak jadi GMO. Kan? So, siapa yang tak ambil peranan tu, dia punya tanggungjawab tu bukan dekat dunia saja. Kan? Bukti tu. Dekat akhirat pun kita kena jawab juga. So, kalau duduk diam, maknanya kita dah bersekongkol dengan pengganas ni. Penduduk rumah halau kita. Biar dia nak terbakar dalam rumah tu kan. Penduduk rumah nak halau kita. So tak apa. Kita tengah selamatkan rumah kita kan. Yang tak nak, dia nak terbakar dalam rumah, habis pilah kan. Nak buat macam mana kan. So kita sebarkan. Itu antara dia dengan Tuhan. Okay. Terima kasih Tuan Haji. Lama tak nampak. Ini cara terbaik suarakan. Kan. Kita kena educate. Mana kita, dalam masa kita educate tu, kita lindungi diri kita juga. Kan. Bila kita serve SN, mana kita bagi knowledge. Bila ke depan, berlaku ancaman apa-apa ke, so kita dah record bukti. Faham tak? Dia macam serampan dua mata lah. Dalam educate, kita serve SN. Kalau kita mengajak sama-sama ni, rumah kita dah nak terbakar ni, jom sama-sama padamkan api. Sama-sama nak padamkan api. Bukan sembunyikan, tutup mulut orang yang nak bagi tahu kata benda ni ada api. Nama rakan-rakan yang nak buat report polis step 7. Apa dia? Cucuk. Ya, saya tak nampak komen. Alhamdulillah. Sehari 2 lagi kami selfie depan. Alhamdulillah Tuan Bijan. Betul, at least buat report polis. Buat report polis dulu. Lepas tu kita educate. Slow-slow lah nak educate ni pun kan. Dia ada student peringkat tadika. Dah masuk. Lepas tadika kita masuk sekolah rendah. Kan. Yang mana dah boleh bergerak. Dah masuk sekolah
kan, dah faham dah apa yang berlaku ni. Dah masuk sekolah lah kan. So dia dah masuk sekolah menengah, dah masuk universiti, macam tu lah dia peringkat educate. Okay, yang mana kita sebarkan. Kita sebarkan bukan demi untuk keselamatan diri, keselamatan negara. Dia hasil, saya ucap tahniah lah kepada semua plaintiff dan termasuk juga ahli-ahli yang sebelum ni lah, yang mana dah buat gerakan step 1 sampai 4. Maknanya dia sudah buat sebahagian lah gerakan rakyat ni, mengumpul bukti. So tahniah atas gerakan rakyat ni. So kita dapat educate pihak berkuasa, PDRM. Ada 2-3 ramailah juga kan yang bagi tahu IO bersetuju dengan tindakan kita. Sebab tindakan kita bukan mengancam negara, bukan kita lawan secara salah ke kan, nak menggulingkan ke, kekerasan ke. Sebab tu apa yang kita buat ni, kita bentang, tak ada, bukanlah sebab kita kebas, sebab kita ikut saluran yang sah, sebab kita ada bukti apa semua kan. Dan kita file ni dan kita serve ni, bukan kita buat tuduhan, kita minta pihak berkuasa semak kan, bagi awareness, kita minta semak apa ni kan, asap ni duk keluar daripada mana ni, ada berlaku kebakaran. Kita tak tuduh, kita tak kata bukti ni dah terbakar. Takkan nak tunggu terbakar baru nak buat sesuatu kan. Takkan nak ikut prosedur sampai kita dah terbakar baru nak ikut nak jadi prosedur kan. Sebab tu kita ni lah kata prep prep yang ni dulu. Dia bukan yang prep yang lain tak penting. Dia ikut priority. Yang ni prep ni yang penting. Kalau rumah pun dah terbakar kan, nak prep apa benda lagi dah. Semua dengan kita pun dah terbakar. Kan. Okay. So yang keempat tu kita jadi transhuman dah lah. Dah jadi GMO dah. Kalau masih lama mana kita boleh bertahan kalau kita tak selamatkan rumah kita. Okay. Itu yang paling penting. Diri kita pun termasuk kategori rumah jugalah. Kita nak pertahankan diri kita kan, akidah kita. Okay. Mana dia? Sambung. Akhir sekali, dalam mana-mana naratif pun mesti ada watak penentangan kan? Jadi jom kita lihat bagaimana proses ini didakwa cuba untuk dicabar melalui saluran undang-undang. Salah satu tindakan yang diambil ialah pemfailan satu cabaran undang-undang yang dikenali sebagai Notis Berkanun 2.0 atau SN 2.0. Ia diposisikan sebagai satu cubaan rasmi untuk menggunakan sistem perundangan yang sudah ada bagi menentang proses normalisasi yang kita bincangkan tadi. Apa matlamatnya? Menurut dokumen ini, ia direka untuk memutuskan rantaian normalisasi. Kalau tidak pegawai penyiasat pun tak sokong lah kan. Benda tu kita ikut saluran yang betul. Kembali ke gelanggang undang-undang. Kembali kepada soalan asas. Mana buktinya? Apa niat jahat atau mens rea di sebaliknya? Dan adakah kuasa yang digunakan itu sah di sisi perlembagaan? Ringkasnya, dalam naratif yang lebih besar ini, SN 200 dilihat sebagai satu alat pertahanan. Ia adalah satu percubaan untuk menggunakan sistem perundangan negara sebagai benteng untuk menghalang apa yang didakwa sebagai pergerakan ke arah teknokrasi dan transhumanism. Ini membawa kita ke penutup. Persoalan yang paling mustahak di sini sebenarnya bukanlah sama ada anda bersetuju atau menolak sepenuhnya naratif ini. Sebaliknya, persoalan yang dibangkitkan ialah adakah kita sedar bahawa apa jua krisis sekalipun boleh dijadikan alat yang sangat berkesan untuk membentuk sistem ketaatan dan kawalan yang baru. Dan jika ya, adakah kita sebagai individu dan sebagai sebuah negara masih mempunyai ruang dari segi undang-undang dan moral untuk mempertahankan kedaulatan kita? Satu persoalan untuk kita semua renungkan. Selamat datang. Untuk kupasan kali ini, kita akan bedah siasat satu dokumen perundangan yang agak luar biasa. Ia mendakwa ada satu rancangan besar untuk menulis semula definisi identiti manusia. Dan ini bukan skrip filem fiction science ya. Ini adalah hujah sebenar yang dibawa ke mahkamah. Jadi, persoalan utama yang cuba dijawab oleh dokumen ini, ia memang provokatif. Cuba bayangkan,
Apa jadi kalau teknologi bukan sekadar mengubah cara kita hidup, tapi mengubah siapa kita dari segi undang-undang? Okey, jom kita masuk lebih dalam. Asas keseluruhan hujah ni sebenarnya bukan teori kosong. Ia berakar umbi dalam satu prinsip perundangan yang sangat fundamental yang didakwa menjadi macam perisai untuk kemanusiaan. Apa yang menarik menurut sumber ni, asasnya datang dari Perlembagaan Persekutuan kita sendiri. Hujahnya, perkara 31 mewujudkan satu kerangka moral yang mengiktiraf kita, manusia, sebagai individu yang berdaulat, bukannya mesin atau kod yang boleh diprogram semula sesuka hati. Dan konsep yang paling penting kat sini ialah fitrah. Dokumen ni terangkat. Betul tak? Kenapa kita menggunakan isu perkara 3/1 tu dalam perlembagaan? Ia berkenaan Islam. Kenapa Islam tu kita pegang Islam tu bukan Islam yang sekadar ritual. Ia kena kafah lah, menyeluruh. Islam menyeluruh dan merujuk kepada perkara autoriti dalam Quran surah 30 ayat 30. Tak boleh ada perubahan pada penciptaan Tuhan. Itulah agama. Allah kata kan, surah 30 ayat 30. So peguam berhujah, dekat mana rakyat dalam negara Malaysia ni nak buktikan kedaulatan rakyat, fitrah asal kejadian rakyat? Dekat perkara 3 lah, -1. Dia bukan isu kita agama siapa ke, bangsa apa ke. Semua nak bila kata Islam adalah agama persekutuan negara Malaysia ni, so maknanya rakyat Malaysia ni dalam perlembagaan dia, hak asal kejadian manusia ni adalah daulat rakyat lah. Keadaan asal kejadian manusia yang suci, berdaulat dan tak boleh diubah suka hati. So kita guna perkara 3/1. Dan untuk umat Islam pula, bila kata menyentuh agama Islam, fitrah ni, maknanya ia menyentuh betul-betul fundamental agama kita, kan, akidah lah kan. So kalau kita tak pertahankan, maknanya kita dah let go kita punya akidah. Tak kisahlah kita ni warak ke, boleh terbang ke macam mana, tapi kalau kita tak pertahankan akidah kita, sebab dalam perlembagaan ni ada menyebut pasal akidah kita, pasal fitrah. Dia sebut perkara 31 tu, maknanya dalam kontrak sosial kita dah bersetuju dah, kerajaan kena jaga keadaan asal kejadian manusia. So bila dia menghapuskan, meruntuhkan kontrak sosial negara, kerajaan kita, PMX kata kedaulatan kita dah lapuk, maknanya dia nak menghapuskan agama Islam lah. Fitrah kejadian manusia, maknanya menghapuskan fundamental Islam, akidah. Jadi bila kita duduk diam, kita membiarkan musuh kita menghapuskan Islam dalam negara. Jadi kita tak boleh diam. Dekat dunia pun tak boleh diam. Dekat dunia pun kita bertanggungjawab, dekat akhirat apatah lagi. Okey? Ini adalah jenayah terhadap kemanusiaan lah bila nak ubah fitrah kan. Fitrah sebagai keadaan asal kita, suci dan tak boleh diubah. Ia dihujahkan sebagai satu perisai dalam perlembagaan yang melindungi sifat semula jadi kita daripada sebarang cubaan untuk diubah, terutamanya oleh teknologi. Petikan ni yang diambil terus dari sumber, ia macam menetapkan satu garisan merah yang tak boleh dilanggar. Ia menegaskan yang sebarang usaha untuk mengubah suai kod genetik kita secara asasnya adalah satu pelanggaran terhadap prinsip teras negara. Okey, dari asas undang-undang ni, dakwaan diorang jadi lagi besar. Hujahnya ialah kita semua sekarang ni sedang berdepan dengan satu jenis peperangan yang baru. Sumber ni kata dunia sekarang berada dalam perang dunia ketiga yang bersifat eksistensial. Maksudnya, tak macam perang biasa, musuh kita bukan lagi negara atau tentera lain. Musuhnya adalah teknologi yang matlamatnya untuk mengubah siapa kita sebagai manusia. Dan medan perangnya bukan lagi di darat atau laut, tapi tubuh badan kita sendiri. Dan idea... Okay, nampak tak? So, apa yang kita tengok dekat media sosial, ketakutan. Dia create ketakutan. Bila divert the issue, peperangan dekat luar sana,
kan, peperangan antara negara itu dan negara ini. So create ketakutan. So rakyat akan divert isu, dia akan prep ke arah lain. Dia tak nampak yang ni peperangan dunia ketiga ni adalah peperangan bukan dengan senjata ke apa, peperangan ke atas manusia tu sendiri. Dia bukan pasal isu agama, bukan pasal isu negara, bukan pasal isu rasis ke apa. Dia pasal isu hujahan dia isu teknokrat ni, teknologi ni sedang menyerang manusia. Manusia jadi transhuman. Spesies manusia. Peperangan ke atas manusia tu sendiri. Jadi kita nak bergaduh, bukan nak berbeza pendapat, tak setuju bila cerita pasal transhuman, cerita pasal agenda Great Reset, kita pula kena tutup mulut. Kenapa? Kita nak selamatkan spesies manusia satu dunia ni. Kan? Bila orang menghalang, bila kita cerita pasal transhuman, cerita pasal Great Reset, maknanya dia tak nak jadi manusia lah. Kan? Dia nak suruh cerita pasal apa yang dia suka je. Ini bukan pasal isu agama. Tak kisah you apa, as long as you manusia kan. You bukan binatang, you bukan robot, you manusia. Kita sama-sama pertahankan spesies manusia semula jadi. Ini peperangan dunia ketiga adalah peperangan ke atas manusia itu sendiri. Platform dia bukan negara, bukan dia bukan agama ke apa, tapi ke atas badan kita sendiri. Kita semua nak kena jadi GMO, jadi transhuman. Okay? So ini jihad ni peperangan dunia ketiga, peperangan akhir zaman lah. Peperangan akhir zaman adalah ke atas manusia tu sendiri. Bila kita tak bersatu atas satu musuh kita yang satu, kena faham, kena kenal musuh. Kan? Musuh kita adalah gerakan anti-human. Tak kisahlah atas nama apa benda pun. Ini yang paling utama. Inilah, kalau kata nak perang pasal agama, inilah. Agama kita fitrah. Kan? So, kita pertahankan spesies manusia. Tolak tepi. Perbezaan pendapat, perbezaan mazhab ke apa. Perbezaan agama ke apa. Perbezaan bangsa, perbezaan negara. Semua bersatu atas nak jadi manusia. Kita tak nak jadi GMO. Teknologi ni tengah menyerang, berperang dengan manusia. Untuk ubah, teknologi sedang mengubah manusia jadi GMO, transhuman. Teknologi yang didakwa menjadi senjata utama dalam konflik ini ialah transhumanism. Dokumen ni tak gambarkan ia sebagai satu kemajuan tau. Sebaliknya, ia dilabel sebagai agenda teras di sebalik revolusi industri keempat atau 4IR yang nak reka semula manusia secara fundamental. Menurut sumber ni, ada satu proses 3 langkah yang sedang berjalan. Mula-mula, kerangka teknologi 4IR diwujudkan. Kemudian, ideologi transhumanism digunakan untuk bagi justifikasi. Dan akhirnya, ia dilaksanakan melalui satu infrastruktur fizikal yang dipanggil Internet of Bodies. Okey, nampak? Ini kerangka 4IR ni dasar lah. Benda ni bukan kita cakap teori transhuman ni adalah teori, Great Reset ni adalah teori konspirasi kan. Benda yang cerita dongeng, orang kata bawa kes kat mahkamah ni cerita dongeng. Benda dalam dasar negara 4IR. Dia wujudkan kerangka untuk menggabungkan manusia dengan teknologi. Manusia, IOB kan, dan teknologi. Tak percaya kita ramai dah lah yang share yang mana dah suntik vaksin mRNA. Sebab tu bukti yang vaksin COVID yang dulu tu bukan vaksin yang betul. Bukan vaksin COVID lah, apa saja jenis vaksin. Bila dah masuk dalam dasar kerangka 4IR ni, dasar 4IR ni berkenaan nak gabung manusia dengan teknologi, apa saja jenis vaksin adalah vaksin mRNA. Vaksin teknologi gene therapy. Nak ubah kita punya DNA jadi boleh keluar internet. Jadi IOB, Internet of Body. Sebab tu pergilah check siapa yang dah kena vaksin mRNA tu.
kalau masih dah DNA dia dah bertukar, dia boleh keluar signal Bluetooth. Boleh check. Boleh tengok dekat Bluetooth punya apps tu. Boleh check. Memang keluar. Vaccinated. Nampak tak? Macam mana badan kita yang fitrah ni boleh keluar signal Bluetooth. Mesti dah dia buat sesuatu kepada sel badan kita. Iaitu DNA. So bila dah keluar Bluetooth, bila keluar signal internet, kan? Barulah boleh connect dengan IoT, teknologi, AI ke apa benda. Kan? Badan manusia tu kena jadi IOB dulu, Internet of Bodies. Okay? Bila dah ada dalam dasar negara, jangan ingat macam, tak apalah, digital ID kita sama-sama berarak di jalanan apa semua. Nanti dia akan stop senyap macam tu lah. Macam padu lah apa semua kan. Akan senyap macam tu. Tak, benda ni ada dalam dasar. Mana boleh senyap. Dia akan tetap jalankan. Dah undang-undang 3,000 undang-undang pun dah dipindah. Okay, get ready je. Sign pandemic treaty, Penang National sign. Kita semua domestic law akan jalan je. Okay. Sebelum pandemic treaty sign pun dah ada contoh kes rakyat yang kena dipenjarakan sebab ketidakpatuhan arahan. Kan? Ibu tolak vaksin anak pun kena penjara atas sebab pengabaian. Pengabaian sebab apa? Pengabaian sebab tak patuh arahan. Tak patuh arahan apa? Sebab tak vaksin. Sama juga kes seorang lelaki yang dipenjarakan sebab tak patuh arahan rawatan TB. Kena penjara. Dia nak jawab apa? Sebab dasar negara cakap macam tu, akta cakap macam tu. So, dia dipenjarakan sebab ketidakpatuhan arahan. So, dia bukan isu anda berpenyakit ke tak berpenyakit, vaksin tu bahaya ke, ujahan tu berkenaan isu vaksin bahaya ke tak bahaya, isu hak kebebasan kesihatan sebab nak tolak vaksin ke, itu semua tak timbul. Isu je yang timbul adalah ketidakpatuhan arahan. So benda ni, ideologi transhuman ni semua dah diserap dalam akta. So pindaan akta pendaftaran pun dah dipindah untuk memasukkan definisi biometrik data. So bila masuk definisi biometrik data, kita punya psychological kita, behavioral kita, aktiviti badan manusia tu dah bila pindaan berkenaan kerakyatan, maknanya dah iktiraf transhumanism. Ideologi transhuman ni dah serap masuk jadi identiti setiap rakyat lah. Dah ada dalam akta dah ni. Nak cakap apa? Ini memang dah ada dalam akta. Ini bukan kata teori, bukan kata saja nak fear mongering. Pergilah semak akta tu. Faham betul-betul. Okay. Lepas tu, bila dah start ni, pelaksanaan IOB lah, mencipta infrastruktur untuk menyambung tubuh manusia ke rangkaian kawalan. Maknanya IOB boleh connect dah. Bila kita dah bila dah undang-undang iktirafkan transhumanism semua dalam undang-undang, lepas tu kita akan ada akta, gubal akta, satu akta anak pelaksanaan melalui digital ID. Okay? Dekat digital ID ni lah yang rakyat akan terpaksa rela menerima normalisasi vaksinasi. Tak? Nak capai target 500 vaksin tu, kita tahu ramai dah. Mereka tahu memang ramai dah yang akan menolak vaksin sebab tak tahan kesan AFI. Kan? Tapi terpaksa rela menerima lepas ni daripada pelaksanaan undang-undang. Macam mana nak kawal? Rakyat terpaksa patuh. Tak suka pun terpaksa patuh. Sebab benda ni, macam mana cara dia nak normalizekan vaksinasi, dipaksa. Dia tak paksa tapi dipaksa rela. Terpaksa lah. Sebab nak guna digital ID tak boleh akses, kan, tak boleh kerja. So sebab tu dia boleh laksanakan IOB. Bila badan dah keluar kena vaksin mRNA, so badan dah boleh jadi IOB, dah boleh connect, sambungkan tubuh manusia ke IoT. So kita jadi transhuman.
So bolehlah jalan sistem duit baru ni lah kan. Duit biologi dah boleh guna dah sebab semua rakyat dah jadi IOB. Perkara penting tentang Internet of Bodies atau IOB ni ialah cara ia dibengkaikan. Ia tak dilihat sebagai teknologi yang neutral. Tak. Ia digambarkan sebagai struktur serangan sistemik direka khas untuk menghakis autonomi kita dengan sambungkan badan kita ke rangkaian data yang akhirnya menjadikan kita macam nod yang boleh dikawal. Okey, dari sini ceritanya jadi lebih spesifik. Dokumen ni cuba terangkan mekanisme yang didakwa boleh menukar manusia biasa menjadi harta milik sesebuah korporat. Inilah inti kepada aduan jenayah dalam dokumen tu. Dakwaannya, krisis Macam mana kita boleh jadi harta, jadi objek lah kan, jadi barang dagangan. Sebab kita dipatentkan DNA kita tu bukan jadi milik Tuhan dah, jadi milik global elite. Okay, jadi rakyat patuh. Jadi anda tak bangun lagi, tak duduk diam saja. Jadi anda dah menjadi rakyat Republik Digital ni. Jadi milik lah. Tanah tu adalah badan kita lah. Kalau kita tak pertahankan tanah kita ni, tak pertahankan badan kita daripada dijajah, so kita jadi DNA produk. Jadi produk yang dipatentkan maknanya dia jadi milik global elite lah. Ada barcode kan, ada barcode si DNA kita ni dah bukan jadi milik Tuhan. Dia ubah macam mana Bill Gates dia hack sistem komputer kan, dia reset sebuah sistem komputer macam itulah dia buat dekat manusia. Okay, kita dia jadi macam komputer lah. Data dihack, data kita dihack, data tu DNA kita dihack dan boleh dipatentkan. Dia ubah DNA kita jadi DNA yang boleh dipatentkan, cDNA. Okay, ini adalah satu jenayah lah, jenayah terhadap manusia. Kesihatan global telah digunakan untuk memperkenalkan teknologi mRNA. Teknologi ini pula dituduh mencipta elemen sintetik dalam badan yang boleh dipatenkan. Dari sini, hujahnya membuat satu lompatan undang-undang yang sangat kontroversi. Ia kata kalau dalam badan seseorang tu ada bahan yang dipatenkan, individu tu sendiri secara efektifnya jadi harta intelek. Dan perbuatan ini disifatkan sebagai bioterrorism. Mesti kita tertanya-tanya kan, kenapa pula kerajaan nak benarkan benda macam ni berlaku? Dokumen ni cuba jawab soalan besar tu. Tuduhan utamanya, kedaulatan negara telah digadaikan. Dokumen ini mendakwa kerajaan telah tunduk kepada tekanan global dan seolah-olah melelong kedaulatan negara untuk dapatkan pelaburan asing. Ini katanya membuka pintu kepada agenda subversif untuk bertapak. Dan hujahnya ialah okey, mesti ada yang kata apa yang kita cakap ni tak mungkin lah kan, kerajaan nak buat macam tu dekat rakyat dia kan. Tapi kena faham kan, kenapa kerajaan, pemimpin negara, tak kisahlah dia pro ke pembangkang ke, kenapa semua bersatu hati tak pernah sentuh pun bab ni. Sebab bila jadi pemimpin, kenapa mereka mengejar kemajuan kan, dia tak tahu apa yang dia buat dekat rakyat dia sebenarnya. Dia mengejar World Economic Forum, dia mengejar apa tadi saya cakap, lupa nak cakap, pelaburan. Okey, sorry, tak keluar ayat tu. Pelaburan. Okey. So kalau tak patuh apa yang World Economic Forum, dia ahli dalam World Economic Forum kan. Bila tak patuh NGO ni, World Economic Forum ni, so nanti negara-negara tak akan melabur lah
kita diboikot. Kan? Tak patuh saja dasar luar ni untuk jadi dasar negara. Kita diboikot. So tak ada orang yang nak melabur ke dalam negara kita. So jadi negara miskin lah. Kan? So tak nak, takut miskin, sanggup bunuh anak. Tu ada ayat Quran tu kan. Takut miskin kan. Dia sanggup bunuh anak dia. Anak ni analogi kepada rakyat lah. Rakyat ni pemimpin ni macam ibu bapa. Okey. Ibu bapa dia takut miskin, takut negara dia miskin, dia sanggup jual, lelong, gadaikan kedaulatan negara. Okey. Lelong tak ada suara ke? Tak ada suara? Oh ini, stop Ustaz. Okey, suara saya dengar tak? Cubaan suara. Cuba keluar masuk. Okey, yang lain dengar. Okey. So dia gadaikan, dia bunuh. Dia bunuh rakyat dia. Bila dia jual kedaulatan negara, kedaulatan undang-undang, dia jual data rakyat. Mana dia jual, dia bunuh rakyat dia sendiri. Dia bunuh anak-anak dia sendiri. Okey. Untuk semua ni bukan benda tersembunyi. Ia ada depan mata kita dalam dasar-dasar dan undang-undang rasmi negara. Contohnya, Dasar 4 IR Negara dan pindaan undang-undang biometrik disebut sebagai bukti macam mana infrastruktur untuk agenda ni sedang dibina secara terang-terangan. Jadi, selepas semua dakwaan yang berat ni, apa sebenarnya yang dituntut daripada sistem kehakiman? Jom kita tengok. Bila berdepan dengan satu dakwaan yang begitu luar biasa, dokumen ni berhujah yang mahkamah sebenarnya ada satu kuasa yang sangat spesifik dan kuat untuk digunakan. Jalan penyelesaian undang-undang yang diminta ialah satu perintah yang dipanggil mandamus. Secara ringkas, mandamus ni macam satu arahan rasmi daripada mahkamah yang memaksa badan kerajaan, dalam kes ni, pihak berkuasa untuk jalankan tugas mereka. Tugas apa? Untuk mulakan siasatan jenayah terhadap semua dakwaan ni. Jadi, untuk yakinkan mahkamah, hujah mereka ada 4 poin utama. 1, ini bukan pasal kritik polisi kerajaan, tapi pasal dakwaan jenayah. 2, mereka kata mahkamah rendah sebelum ni silap. 3, ada bukti baru yang muncul. Dan yang paling penting, poin keempat, beban pembuktian untuk mulakan siasatan tu rendah je. Cuma perlukan asas yang munasabah, bukan bukti yang kukuh 100%. Sebenarnya, seluruh kes ni dibentangkan seolah-olah ia adalah perjuangan terakhir. Ia meletakkan badan kehakiman sebagai benteng pertahanan terakhir yang mesti bertindak untuk melindungi perlembagaan dan kemanusiaan itu sendiri daripada apa yang digambarkan sebagai satu ancaman sistemik. Pada akhirnya, cabaran undang-undang macam ni maksa kita semua untuk fikirkan satu soalan yang sangat mendalam tentang masa depan kita. Ia membuatkan kita terfikir, apa sebenarnya harga yang perlu dibayar untuk kemajuan teknologi dan di mana kita patut letakkan garisan antara inovasi dan usaha untuk melindungi identiti asas kita sebagai manusia. Pernah tak anda terfikir, apa sebenarnya maksud setia pada sebuah sistem? Adakah ia bermakna kita ikut saja semua peraturan tanpa soal? Ataupun kesetiaan yang sebenar-benarnya adalah bila kita berani cabar sistem tu dari dalam untuk jadikan ia lebih baik? Nah, inilah kisah tentang itu. Kisah bagaimana seorang warga negara menggunakan sistem undang-undang untuk mempersoalkan undang-undang itu sendiri. Semuanya atas nama keadilan. Okey, cuba tengok ni. Nampak macam dokumen mahkamah biasa je kan? Penuh dengan bahasa rasmu. Tapi, jangan pandang sebelah mata. Ini bukan sekadar helaian kertas. Inilah simbol utama cerita kita. Simbol bagaimana seorang rakyat biasa boleh menggunakan jentera negara, iaitu undang-undang, untuk mencabar negara itu sendiri. Ini bukan pemberontakan. Ini adalah satu tuntutan accountability, mengikut saluran yang betul. Jadi, macam mana caranya kita nak melawan undang-undang yang kita rasa tak adil? Adakah kita kena turun ke jalan raya dan protes? Atau mungkinkah ada cara lain? Cara yang lebih teliti, lebih berstruktur. Ibarat seorang pakar bedah yang menggunakan logik dan prinsip undang-undang untuk menguji sistem itu dari dalam. Baiklah, jom kita kenal watak-watak utama dalam drama perundangan ni. Di satu sudut, kita ada pemohonnya, Adam bin Ahmad, dan di sudut yang lagi satu, Kerajaan Malaysia dan beberapa kementeriannya.
Tapi kena ingat ya, ini bukan sekadar cerita Adam lawan kerajaan. Pertarungan ini jauh lebih besar. Sebab yang menjadi taruhan adalah prinsip-prinsip dalam perlembagaan kita. Okey, kita masuk bahagian pertama. Perkara paling penting yang kita kena faham dari awal, kes ni bukan pasal emosi. Bukan pasal marah-marah atau tak puas hati. Tak. Hujah yang dibina ini, ia sangat berstruktur, sangat berdisiplin dan semuanya berlandaskan satu benda, prinsip. Jadi, poin utamanya di sini, pemohon tak datang ke mahkamah dengan tangan kosong sambil cakap saya tak puas hati. Sebaliknya, dia bentangkan satu kerangka pemikiran yang sangat mendalam. Hujah dia macam ni. Tindakan saya mencabar undang-undang ini, sebenarnya inilah bentuk kesetiaan saya yang paling tinggi. Kesetiaan pada apa? Pada keadilan dan kebenaran itu sendiri. Sekarang kita nak selam lebih dalam lagi. Kita nak tengok konsep InsyaAllah Tuan falsafah Haji. yang menjadi jantung kepada keseluruhan kes ini. Inilah idea yang betul-betul mengubah cara kita pandang kes ni dari satu tindakan yang mungkin nampak macam penderhakaan kepada satu tindakan mempertahankan prinsip. Yang menariknya, hujah ini menggunakan satu konsep dari tradisi Islam iaitu al-wala wal-bara. Tapi, ia diolah semula untuk konteks undang-undang moden. Wala atau kesetiaan dalam kes ini ditafsirkan sebagai setia kepada kebenaran dan keadilan dalam perlembagaan. Manakala bara atau penolakan bermaksud menolak apa saja undang-undang atau tindakan yang zalim dan tak adil. Jadi, ini satu cara yang sangat kreatif untuk menyambungkan prinsip moral dengan hujah undang-undang. Orang baik tidak mematuhi undang-undang yang buruk. Dengar macam radikal kan? Tapi sebenarnya, idea ni dah lama wujud dalam sejarah. Dari zaman Sokrates sampailah ke Martin Luther King Jr. Ini bukan ajakan untuk buat huru-hara tau. Maksudnya lebih mendalam. Bila undang-undang itu sendiri jadi punca kezaliman, tanggungjawab moral kita yang paling utama adalah pada keadilan, bukannya pada peraturan itu semata-mata. Dan di sinilah perbezaan paling besar. Mencabar undang-undang secara berprinsip itu lain sangat dengan anarki. Bayangkan sistem negara ini macam sebuah enjin kereta. Hujah ini bukan nak rosakkan enjin tu. Sebaliknya, ia macam seorang mekanik yang teliti yang guna alatan yang betul iaitu mahkamah untuk baiki mana-mana komponen yang rosak supaya enjin tu boleh jalan dengan lebih baik. Tujuannya untuk membaiki, bukan memusnahkan. Okey, falsafah dah faham. Prinsip dah jelas. Sekarang, jom kita tengok buktinya pula. Macam mana Okay. tu? Kan? Kita file tindakan mahkamah. Kita bukan nak tunjuk bukti kita melawan, menentang, menghalang ataupun merosakkan. Dan kita pun bukan menghalang teknologi. Tapi itulah fitrah kan. Fitrah tu bukan kita balik jadi jadi orang asli ke apa kan, tolak semua benda ni dan buang semua sistem benda tu tetap. Kalau kita tengok hukum alam kan, kenapa ada buruk dan baik tu, kenapa ada contoh macam kenapa Allah cipta ada najis, okey, kenapa daripada najis tu boleh jadi manfaat baja. So apa yang kita buat ni, kita file tindakan mahkamah supaya semua rakyat, semua jentera, semua jabatan kerajaan kembali patuh kepada undang-undang perlembagaan. Bukan semua jenis undang-undang, maksudnya benda yang berkaitan fitrah kembali patuh pada fitrah, kembali pertahankan kejadian asal manusia. You nak buat apa, you nak maju, you nak kaya apa, semua tak halang. Okay? Tapi kita bukan nak merosakkan. Macam kita ni anarki, maknanya kita rosakkan, buang sistem, lawan sistem, angkat spanduk, rosakkan. Bukan. Kita ikut cara yang betul, filekan cara yang betul, saluran yang betul supaya educate, bagi awareness dan semua kembali patuh kepada perlembagaan. Okey, bukti kerosakan. Mohon nak tunjukkan dekat mahkamah yang dasar yang dia cabar tu betul-betul dah bawa mudarat. Nah, bukti utamanya datang dari sini. Tengok, SCP 6. Ini bukan sekadar pendapat atau artikel dari internet ya.
Ini adalah dokumen rasmi yang dah dimasukkan dalam rekod mahkamah. Satu laporan yang komprehensif yang jadi tulang belakang kepada keseluruhan hujah fakta dalam kes ini. Dan inilah penemuan paling power dari laporan itu. Ia menyatakan dengan jelas mandat vaksin COVID-19 menyebabkan kerosakan kolateral yang besar dan kemungkinan besar kontraproduktif. Wow, ini satu kenyataan yang sangat berat kan? Pada dasarnya, laporan ini kata dasar tu bukan saja mungkin tak berkesan, tapi lebih teruk lagi, ia mungkin dah bawa lebih banyak kerosakan daripada kebaikan. Dan untuk sokong penemuan ini, laporan tu bukan cakap kosong. Ia sertakan sekali keterangan pakar. Jom kita tengok sekejap beberapa soal jawab penting dari testimoni seorang pakar kesihatan awam, Dr. Kevin Bardosh. Soalan pertama, terus kepada isu hak asasi. Adakah mandat vaksin ini menghakis kebebasan sivil? Jawapan pakar tu, ringkas dan padat. Ya, benar. Dari sini saja kita dah boleh nampak nada perbincangan ini. Ia serius. Soalan kedua, pasal kepercayaan. Dalam kesihatan awam, kepercayaan ini macam mata wang yang paling bernilai. Soalannya, adakah mandat ini meretakkan kepercayaan orang ramai pada pegawai kesihatan? Sekali lagi, jawapannya, ya, benar. Ini satu kerosakan yang besar tau, sebab nak bina balik kepercayaan tu makan masa bertahun-tahun. Dan yang Penaung terakhir, perisai penangan kesan ni pada poket dan kehidupan apa rakyat biasa. Tuan Adakah Adam cita-cita daripada terhadap firma keluarga Adam dari and individu dan Associates, keluarga? Peguam Adam Jawapan pakar kali ini, daripada semestinya. firma Adam and Perkataan Associates. semestinya tu memang terasa berat. Ia mengesahkan yang dasar ini dah letak orang ramai dalam situasi yang sangat sukar, terpaksa pilih antara cari rezeki dengan hak ke atas tubuh badan sendiri. Okey, jadi sekarang kita dah ada dua benda, falsafah sebagai asas dan bukti sebagai sokongan. Persoalannya, macam mana nak gabungkan kedua-dua ini jadi satu hujah undang-undang yang mantap dan berdisiplin? Jom kita tengok strateginya. Strategi perundangan ini ada 4 langkah utama. 1. Kenal pasti dulu prinsip mana dalam perlembagaan yang dah dilanggar. Kena spesifik. 2. Buktikan yang tindakan mencabar ini dibuat dengan niat yang murni. Tak ada niat jahat atau dalam bahasa undang-undang, tiada mens ria. Tujuannya nak baiki, bukan nak rosakkan. 3. Tukarkan semua idea-idea moral tadi ke dalam bahasa perundangan yang jelas dan boleh dinilai oleh hakim. Dan 4. Dengan penuh hormat, minta mahkamah untuk jalankan tugasnya, uji sama ada undang-undang itu sah atau tidak. Jadi, kalau kita simpulkan, tindakan ini bukanlah satu perbuatan melawan sistem kehakiman. Tak. Ia sebenarnya lebih kepada satu jemputan. Jemputan kepada mahkamah untuk jalankan tugas hakikinya sebagai pengawal atau penjaga perlembagaan untuk pastikan semua peraturan lain patuh pada undang-undang paling tinggi di negara kita. Okey, jom kita zoom out sekejap, tengok gambaran yang lebih luas. Sebab kes ini sebenarnya bukan setakat pasal satu undang-undang atau seorang individu. Ia lebih besar. Nampak tak tadi yang dia kata, bukan kita nak melawan sistem kehakiman, menentang semua jentera kerajaan ke apa. Sebab tu, siapa yang jadi plaintiff ni, kita tak kena apa-apa. Bukan sebab kita hebat ke. Ia proses undang-undang tu, benda yang kita buat ni ikut saluran yang sah dan cara yang betul, menyebabkan benda tu jadi perisai. Tu yang jadi perisai tu, jadi kekebalan. Jadi kita kalau ikut cara yang salah, kan, di luar daripada saluran yang betul, kita bencana tu akan kena burden atas kita. Kita nampak seolah bila asalnya tu, sebab tu kita jangan diam. Bila benda jenayah tu, jenayah kemanusiaan sedang berlaku, anda diam dan undang-undang sedang rampasan negara secara halus sedang berlaku dan kedaulatan kontrak sosial baru sedang bangun. Kalau anda diam, anda seolah-olah sedang sign kontrak untuk menjadi rakyat Republik Digital. Jadi bila undang-undang berkenaan digital dikenakan ke atas anda diam, masa tu baru anda nak memberontak, kan? Memang akan berlaku kekerasan, akan masuk dalam apa semualah. Tapi kita dah tak setuju. Macam analogi dia macam orang lelaki ada kena restriction. Dengar tak? Macam lelaki masuk meminang wanita, kan? Kita kena nyatakan kita tak setuju. Tak setuju. Kena nyata secara jelas.
So, bantahan tu kena bagi tahu secara jelas. Tak suka. Jangan tak suka duk cakap bising-bising mengumpat dekat media sosial saja. Kan? Tak suka, cakap tak suka. Tak suka tu cara cakap kita tak suka, tak bantah tu kita cakap dekat saluran mahkamah, saluran yang betul. Jadi direkodkan. Jadi bila berlaku apa-apa ke depan, sebab tu benda tu boleh jadi perisai, boleh jadi kekebalan kepada plaintiff yang jadi plaintiff ni. Bukan sebab cara tu, saluran yang betul, kaedah yang betul. Itu yang apa kata hukum natural law-nya tu, ikut saluran yang betul. Kalau kita menggunakan kekerasanlah kita dapat. Cara aman kita menentang cara aman. Civil disobedience cara ikut saluran undang-undang. Itu yang jadi kita bukan menentang badan kehakiman. Sebab tu kita buat apa-apa pun tak kena apa. Sebab ikut saluran yang betul. Kalau anda nak jadi aktivis yang betul, nak jadi sukarelawan, join as plaintiff dan boleh bergerak. Cakaplah pasal apa pun. Pasal ni world order ni. Kita cakap pasal kes kita sendiri. Itu. Ini sebenarnya macam satu ujian tekanan untuk demokrasi kita. Dan inilah ujiannya yang sebenar. Demokrasi yang matang bukan setakat pasal mengundi 5 tahun sekali. Ia mesti ada saluran yang selamat dan teratur untuk rakyat mempersoalkan kuasa. Dan mahkamah, itulah salah satu saluran yang paling penting. Ia berfungsi macam injap pelepas tekanan, pressure release valve, dalam sistem untuk elakkan sistem itu daripada meletup. Ini membawa kita balik kepada soalan paling asas tadi. Apa itu kesetiaan? Adakah ia bermaksud kita ikut saja, anggut saja, walaupun kita rasa ada benda yang tak kena? Ataupun kesetiaan sejati itu sebenarnya menuntut kita untuk jadi berani? Berani untuk bersuara, guna saluran yang betul bila kita nampak negara dah mula tergelincir dari landasan keadilan. Pada akhirnya, inilah pengajaran paling besar. Bila sesebuah sistem mampu untuk mendengar kritikan, menilai semula tindakannya dan membetulkan kesilapan sendiri melalui cabaran yang berprinsip, itu bukan tanda sistem itu lemah. Sebaliknya, itulah tanda sistem itu sangat kuat. Itulah tanda sebuah demokrasi yang hidup, yang bernafas dan yang benar-benar matang. Okay. Okay, dah habis dah. So, malam ni dah pukul 12 dah. So, malam ni pasal step ke-3. So, insyaAllah esok kita kongsikan berkenaan step ke-4 lah. Step 4, video step 4, perisai perundangan ni. Yang mana yang belum follow, boleh follow dulu. Nanti kalau saya on live, anda akan dapat notification lah. Okay, terima kasih semua yang join malam ni. Yang mana plaintiff support join mahkamah abang join live malam ni. Anda saya hargai. Terima kasih banyak yang mana yang komen, yang mana yang support tag screen. Terima kasih banyak-banyak. Okay, selamat malam. Dan terima kasih juga Tuan Arayan bantu tag screen. So kita jumpa esok jam yang sama 10.30. Okay. Yang mana belum follow dulu ya. Terima kasih semua. Assalamualaikum dan selamat malam. Selamat berpuasa.